Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah Ta'ala rahmati, Allah Ta'ala bagi ilham kepadanya membuat satu rangkap syair yang begitu indah. Dia kata apa? Dia kata, al-ilmu ma kana fihi qala haddathana. Ilmu adalah sesuatu yang ada dalam tu qala Allah haddathana ar Rasulillah. Itu ilmu. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana. Imam Syafi'i kata ilmu itu ialah sesuatu yang ada dalamnya qala Allah Ta'ala haddathana ar Rasulillah. Jadi firman dan sabdaan. Ilmu itu adalah firman dan sabdaan. Wa ma siwa dzaka waswasu syayatin. Selain pada firman dan sabdaan, semua bisikan syaitan berlaku. Imam Syafi'i kata. Maknanya pada zaman dia mati pada 204 Hijri. Zaman dia sudah manusia keliru tentang ilmu. Jadi apabila tajuk ilmu manusia keliru, apa lagi yang diharapkan oleh seseorang itu dan dapat islah? Yang mengislahkan manusia adalah ilmu wahyu. Tapi dia anggap perkara khurafat sebagai ilmu, macam mana dia akan dapat islah? Jadi, cara mengatasinya ialah kena dekatkan diri kepada ilmu yang sebenar. Kena sebar dan permudahkan penyebaran ilmu yang sebenar. Hilangkan kejahilan manusia, umat Islam khasnya, daripada silap faham tentang ilmu. Sebut kata mengaji kitab, sebut kata kitab Arab, jangan anggap itu ilmu. Ia adalah suatu tulisan manusia. Ilmu adalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang namanya firman, yang namanya sabdaan. Ada firman, ada sabdaan, adalah ilmu. Yang mana perkara inilah sahaja ada kelebihan-kelebihannya. Nabi kita SAW telah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa dia keluar daripada rumah pergi untuk mencari ilmu. Ilmu apa tu? Ilmu apa? Semasa hadis ni diberitahu oleh Nabi itu, apa maksud ilmu? Kata-kata sahabat Nabi akan faham ilmu adalah yang keluar daripada mulut Nabi. Sama ada firman Allah yang Nabi baca, sama ada sabda Nabi sendiri. Itulah yang difahami oleh sahabat. Jadi sesiapa yang keluar daripada rumahnya untuk menuntut ilmu, jadi hadis ni di zaman sahabat difahami ilmu adalah wahyu. Bukan buku-buku biasa. Sebab buku tidak ada pada zaman sahabat Nabi. Tulisan-tulisan, pandangan-pandangan bukan ilmu di sisi mereka. Ilmu mengikut hadis ini, wahyu yang Allah turun. Jadi sesiapa yang keluar daripada rumahnya untuk menuntut ilmu, yakni wahyu. Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Nescaya Allah akan permudahkan untuknya dengan sebab ilmu itu jalan ke syurga. Ilmu adalah suatu kemudahan untuk ke syurga. Bermakna tanpa ilmu, ke syurga suatu kepayahan dan kerumitan. Sebab dia cahaya. Jalan untuk ke sana bukan mudah. Dia melalui pada kemudahan cahaya. Apabila ada cahaya ilmu, adalah kemudahan. Jadi ilmu apa yang ada cahaya? Ilmu wahyu.